Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, untuk video hari ini, Izzat nak buat sikit perbahasan tentang form terbaru Ultraman Zero, iaitu Ultraman Zero Cosmo Rise. Ultraman Zero Cosmo Rise ni merupakan form Ultraman Zero yang ke-8 ya, dan dia baru saja diumumkan beberapa minggu lepas, yang mana pada waktu tu pun ada juga pengumuman daripada cast Ultraman Tio juga. Jadi Izzat tak sempat nak buat perbahasan waktu tu, dan Izzat pun nak menunggu lebih banyak lagi info yang lanjut sebelum Izzat mula bahas tentang Ultraman Zero Cosmo Rise ni. Dan pada Izzat, Ultraman Zero Cosmo Rise ni merupakan salah satu bentuk Ultraman yang paling menarik dan juga pada Izzat memang cukup simple lah. Jadi kalau kau nak tahu apa saja yang menarik tentang Ultraman Zero Cosmo Rise ni, make sure kau stay tune dekat video Izzat kali ni, okay? Okay, Ultraman Zero Cosmo Rise ni diumumkan sewaktu tarikh yang sama yang mana mereka ni umumkan tentang cast daripada Ultraman Tio yang Izzat pernah bahas sebelum ni. Dan Ultraman Zero Cosmo Rise ni merupakan salah satu form yang mereka ni perkenalkan. Dan Izzat ingatkan mereka takkan revealkan form ni sekarang sebab Izzat memang tahu kalau Ultraman Zero memang akan mendapatkan form baru sebabnya dia tu anak Diamond. Jadi peluang tu dia dapat form baru tu lebih tinggi lah kalau nak dibandingkan dengan Ultraman kebanyakan. Dan Izzat syak form yang baru ni memang khas untuk movie Ultraman Zero yang akan dikeluarkan tak lama lagi. Tapi mereka rupa-rupanya keluarkan form ni lebih awal daripada apa yang Izzat jangkakan. Dan daripada segi design, Izzat memang sangat suka dengan design Ultraman Zero Cosmo Rise ni. Dia memang nampak sangat simple dan tak memerlukan banyak sangat design lah. Dia punya form simple tapi dalam masa yang sama cantik dan kelihatan moden lah. Cumanya ada jugalah beberapa orang yang agak pelik sikit sebab Ultraman Zero kan macam ada certain armor dekat bahagian tangan dan juga bahagian dada dia. Sementara Ultraman Zero Cosmo Rise ni armor dekat bahagian bahu tu ada tapi selebihnya tu nampak macam kosong ya. Dan dia punya design ni bukanlah dibuat tanpa alasan yang kukuh ya. Sebaliknya dia memang didesain untuk kelihatan seperti ini sebabnya warna merah dan juga silver tu dibuat untuk menggambarkan Ultraman ya, ataupun Ultraman Hayata yang pertama sekali itulah sebabnya color skema daripada Ultraman memang kebanyakannya adalah warna merah dan juga silver dan memang ada banyak Ultraman yang memiliki warna yang sama. Sementara warna biru tu mungkin agak jarang sikit lah walaupun sekarang ni jauh lebih banyak daripada yang dulu. Tapi memang daripada zaman era Showa sampailah ke zaman era Reiwa ni memang masih ada lagi Ultraman yang mengekalkan warna merah dan juga silver. Jadi mereka sengaja membuat warna daripada Ultraman Zero Cosmo Rise ni dengan hanya lebih dominan dengan warna merah dan juga silver. Hal yang menarik lainnya tentang Ultraman Zero Cosmo Rise ni adalah daripada segi bentuk color timer dia lah. Sebab bentuk color timer dia memang nampak baru dan bukannya macam Ultraman Zero kebanyakan. Sebab form Ultraman Zero kebanyakannya masih lagi mengekalkan bentuk yang sama lah dia punya color timer dia tu. Sementara Ultraman Zero Cosmo Rise ni mengalami perubahan juga daripada segi bentuk dan juga warna serta dia punya color timer dia pun agak berbeza kalau nak dibandingkan dengan Ultraman kebanyakan. Daripada Z ini merupakan satu hal yang menarik sebabnya bila Ultraman Zero ni menggunakan Cosmo Rise, dia bukan setakat memiliki bentuk yang baru tetapi juga memiliki bentuk color timer yang baru juga. Dan pada Z itu merupakan hal sama jugalah dengan Ultraman Decker. So Ultraman Decker pada awalnya sepanjang siri tu kita nampak daripada form Flash sampailah ke Miracle, color timer dia tu berada di sebelah kiri. Tapi bila dia menggunakan form Dynamic Type, color timer tu berubah ke bahagian tengah pula. Daripada Z itu merupakan satu hal yang menarik jugalah daripada Ultraman Zero Cosmo Rise ni. Tak hanya itu saja, tapi bila adanya form Ultraman Zero yang terbaru, semestinya Bandai dan juga Subaraya tidak akan melepaskan peluang untuk membuat transformation item yang baru juga. Yang mana transformation item kali ini masih lagi dalam bentuk bracelet ya. Dan masih lagi menggunakan Ultra Eye sebab macam sebelum ni kita tahu kalau Ultraman Zero punya transformation item memang sama dengan Ultra Seven. Sebab Ultra Seven tu bapak dia. Jadi memang anak daripada Ultra Seven memang akan memiliki transformation item yang sama dengan bapa dia juga yang berbentuk seperti Ultra Eye. Sebenarnya Ultraman Zero dia pernah ada tak silap Izzat 2 code at least. Apa tu Ultra Eye. Yang pertama tu adalah Ultra Eye yang biasa dan yang kedua adalah New Ultra Eye ya. Dan semestinya juga untuk form terbaru ni Ultraman Zero tu akan mendapat transformation item yang baru juga. Cumanya penggunaan dia tu agak berbeza sikit sebab kalau macam sebelum ni berbentuk seperti Ultra Eye, tapi kali ni dia seolah-olah macam menggabungkan Ultra Eye dan juga bracelet ya. Dan pada Z itu merupakan satu hal yang menarik lah. Dan function daripada Ultra Eye ni pada Z memang cukup menarik dan sikit sebanyak ada bahagian yang mengingatkan Z pada Go Buster jugalah. Sebanyak ada satu bahagian dekat dalam dia punya scan gambar dia tu ada satu bahagian tu di mana brace tu macam menunjukkan Ultra Eye tu. Mirip-mirip dengan Go Buster punya transformation sequence yang mana dia macam dia orang punya kacamata tu terkeluar daripada dia orang punya brace sebenarnya akhirnya melekat kepada pengguna dia untuk membentuk visor daripada Go Buster itu sendiri.
Dan cara penggunaan dia pun pada Zack memang cukup menarik sebab sebaik sahaja Ultra's Eye ni diaktifkan tu, kita boleh cabut dia punya Ultra's Eye tu untuk diletakkan di bahagian mata kita ni sebelum ditekan dan kita hanya akan berubah menjadi Ultraman Zero. Tapi kita bukan hanya boleh berubah jadi Ultraman Zero je, kita pun boleh juga mengakses pelbagai form daripada Ultraman Zero. Salah satunya tu adalah Luna Miracle dan juga Strong Corona. Dan tak hanya tu saja, tapi dekat bahagian brace tu pun ada juga tambahan form-form yang lain ya. Dan form cards ini kebanyakannya merupakan macam ultimate form daripada Ultraman Zero itu sendiri. Sebab untuk mereka ni, untuk kita ni akses setiap kuasa daripada tu, kita ni perlu letakkan Ultra's Eye tu pada certain simbol yang menunjukkan form daripada Ultraman Zero tu. Macam ada satu simbol tu berwarna silver dan berbentuk seperti Ultimate Aegis milik Ultraman Zero. So kalau macam kita nak guna Ultimate Aegis, kita kena letakkan Ultra's Eye tu pada simbol tu. Begitu juga kalau macam kita nak guna Shiner Ultraman Zero ke, ataupun Ultraman Zero Wild Burst yang pernah debut dekat Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Dan kita pun boleh juga mengakses form Zero Beyond ya. Dan akhir sekali, kita akan membolehkan kita untuk akses kepada Cosmo Rise yang merupakan bentuk terbaru daripada Ultraman Zero itu sendiri. Hal yang menarik lainnya tentang Ultraman Zero Cosmo Rise ni, pada Z dia merupakan sebuah form yang pada Z memang agak OP jugalah. Sebabnya dengan menggunakan bracelet terbaru ni, Ultraman Zero bukan hanya boleh akses form default dan juga form Luna Miracle dan juga Strong Corona, tapi dia pun boleh akses kepada bentuk terkuat dia juga. Dan Cosmo Rise merupakan salah satu bentuk terkuat yang dia ada pada zaman sekarang ni lah. Dan pada Z tu merupakan satu hal menarik, tapi yang buatkan Ultraman Zero Cosmo Rise ni lagi menarik sebab dia ada satu lagi sistem yang dipanggil sebagai Cosmo Record Wall. Cosmo Record Wall ni merupakan sebuah cara untuk Ultraman Zero ni mengakses kekuatan daripada pendahulu dia. Dan yang menariknya, pendahulu dia tu bukan setakat 5 ataupun 10, tapi dia mampu menggunakan kekuatan daripada 60 Ultra, termasuk juga Ultraman Tio. Bermula daripada Ultraman yang pertama sampai ke Ultraman Tio, dia boleh gunakan kuasa dia orang tu. Dan Izzat sendiri tak tahu macam mana Ultraman Zero boleh akses benda ni, tapi daripada apa Izzat tengok, dia punya Cosmo Record Wall ni memiliki simbol yang tersendiri lah. Sekali pandang macam mirip-mirip dengan Ultra Medal milik Ultraman Z, yang mana mereka semua tu akan menghadap ke samping dan mereka tu macam ada satu simbol bintang ya. Izzat sini tak tahu macam mana kalau macam transformation item tu nak akses kekuatan daripada Cosmo Record Wall tu. Tapi kalau macam daripada apa yang Izzat tengok, Ultra's Eye tu akan dicabut dan kita ni akan letak pada setiap tanda bintang atau setiap simbol daripada Cosmo Record Wall tu untuk kita ni menggunakan kuasa dia orang tu. Dan bila Ultraman Zero ni akses kepada setiap form tu, dia boleh menggunakan satu power yang pada Izzat memang mirip dengan Gamma Future punya power lah. Yang mana dia boleh summon satu Ultraman tu, misalnya kalau macam dia nak menggunakan kuasa daripada Ultraman 3, dia akan letakkan Ultra's Eye tu pada Cosmo Record Wall milik Ultraman 3 dan waktu tu immediately Ultraman 3 akan muncul dan mereka berdua ni akan sama-sama menggunakan jurus yang sama iaitu Zephyrion Kosen ya. Dan pada Izzat itu merupakan satu hal yang cukup unik dan mengingatkan Izzat pada bentuk Gamma Future milik Ultraman Z, yang mana Ultraman Z pun boleh melakukan benda yang sama, cuma macam Ultraman Z tu dia terhad kepada komponen dia sajalah, yang mana Ultraman Z hanya boleh gunakan kuasa daripada Ultraman 3, Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia, serta dia pun boleh juga guna ability daripada serta-serta Ultraman tu. Contohnya macam sebelum ni dia pernah gunakan kuasa Dyna Strong Type dan juga 3 Power Type, dan dia pun boleh juga summon Ultraman Gaia. Untuk Ultraman Gaia tu gunakan Photon Crusher yang merupakan kuasa milik Ultraman Agul. Cuma bezanya dengan Ultraman Zero ni bukan hanya boleh akses kekuatan daripada pendahulu je, tapi dia pun boleh summon Ultraman tu untuk membantu dia dalam pertarungan. Dan ada satu lagi ability yang pada Zack memang cukup menarik, iaitu dia ada multi summon ya. Yang mana multi summon ni Ultraman Zero tu boleh memanggil at least lebih kurang dalam 6 Ultraman untuk melakukan fusion, untuk melakukan satu combo attack bersama lah. Dan pada Zack tu merupakan hal yang menarik lah. Contoh macam dekat dalam ni, dia tunjuk Ultraman Zero tu gunakan kuasa daripada Ultraman Tio, Ultraman 3, Ultraman Z dan juga Ultraman yang pertama ya. Untuk mereka ni sama-sama menembakkan kuasa. Tapi Izzat tak pasti sama ada kuasa yang ditembakkan tu merupakan kuasa gabungan daripada semua ataupun masing-masing menembakkan jurus tersendiri. Contoh macam Ultraman Z tembak Zestium Kosen, Tio tembak Teosion Kosen, Ultraman tembak Specium Kosen, dan 3 pula dia tembak Zephyrion Kosen. Kalau macam Zero tu Izzat tak tahu dia akan tembak kuasa yang jenis macam mana. Tapi
kalau ia membolehkan Ultraman Zero tu untuk memanggil 6 Ultra untuk melakukan satu combo attack bersama, pada Z itu merupakan salah satu form yang dah memang cukup OP dah. Tak hanya tu saja, tapi kalau macam kita tengok dekat dalam video yang dikeluarkan oleh Bandai sebelum ni, Bandai ni macam ada meletakkan beberapa siluet daripada certain Ultraman ya, seolah-olah macam dia nak penonton ataupun pembeli ni cuba untuk melakukan combo yang baru tanpa mereka ni perlu beritahu apa dia. Misalnya tu kalau macam Zat cakap tadi kan, kalau macam Ultraman Zero tu gunakan kekuatan daripada Ultraman 3, dia boleh ada Zephyrion Kosen. Misalnya kalau macam mereka ni nak melakukan multi summon dengan menggunakan pelbagai jenis Ultraman, mungkin mereka ni perlu mencari bentuk ataupun kombinasi yang memang sangat sempurna untuk mereka ni mengeluarkan kuasa tersebut ya. Maknanya bukanlah boleh dibuat secara random. Contoh macam kita ambil Ultraman 3, Ultra 7 dengan Ultraman, kiranya kalau macam kita buat combo macam tu, dia tak akan keluar sebab ada certain combo sebenarnya yang dia akan aktifkan untuk membolehkan multi summon itu terjadi. Daripada Z itu merupakan satu hal yang menarik. Tapi satu hal yang menarik lagi pada Z adalah sewaktu mereka melakukan live Ultraman tu, kita ni bukan setakat dapat tengok suit daripada Ultraman Zero Cosmo Rise tu secara live action, tapi kita pun diberitahu dengan satu berita baru yang mana ada satu Cosmo Record Wall yang Z memang tak expect betul, iaitu ada Gridman Cosmo Record Wall. Dan pada Z itu merupakan satu benda yang memang cukup menarik gila lah. Sebabnya saya tak expect kalau Gridman pun boleh ada Cosmo Record Wall di sini. Sebab seperti yang kita tahu, Gridman dengan Ultraman memang merupakan diciptakan oleh orang yang sama, iaitu Suburai Production. Tapi saya tak expect kalau mereka tu akan include Gridman di dalam Cosmo Record Wall milik Ultraman Zero. Dan kalau Ultraman Zero boleh akses hampir setiap kekuatan Kyodai Hero milik Suburaya, oh itu Izzat rasa mungkin Cosmo Rise ni mungkin akan menjadi salah satu form paling kuat daripada Ultraman Zero, sebab dia tak hanya boleh menggunakan kuasa daripada Ultraman saja, tapi dia boleh gunakan kuasa daripada Gridman. Izzat rasa itu macam style gila lah. Dan ada juga suara tau, macam The Dream Hero Finally Unite apa ke. Lepas tu ayuh Gridman. Izzat rasa macam gila lah, ada Cosmo Record Wall milik Gridman. Ini merupakan satu hal yang memang cukup menarik lah pada Izzat. Dan Izzat rasa sebab wujudnya Cosmo Record Wall milik Gridman ni, Izzat rasa mungkin kerana kolaborasi di antara Suburaya Production sebelum ni. Ya, kita tahu kalau memang Gridman dan Ultraman tu memang dibuat oleh produksi yang sama, iaitu Suburaya Production. Dan kita ni selalulah berfikir sebab kan Gridman tu mirip-mirip dengan Ultraman kan, tak pernah ke nak buat crossover dengan Ultra Series kan. Kalau jadi memang style gila sebab memang sesuai gila kalau dua universe ni saling bergabung. Apatah lagi sebenarnya mereka tu ada mengeluarkan bocoran tentang kolaborasi di antara Gridman dan juga Ultraman, yang mana sebenarnya ada satu gambar tu yang menunjukkan true form daripada Gridman tu sedang bergambar dengan Ultraman pertama. Lepas tu ada Gridman Universe tak silap Izzat bergambar dengan Ultraman 3. Lepas tu Dana Zena bergambar dengan Ultraman Dyna. Lepas tu Ultraman Agul bergambar dengan Grid Knight. Dan lepas tu ada satu lagi tu saya tak ingat, Gridma Primal Fighter ke Sigma Fighter ke, ya, dia bergambar dengan Ultraman Gaia macam tu. Daripada Z itu merupakan satu hal yang menarik lah, sebab akhirnya dua karakter yang dibuat oleh Suburaya akhirnya boleh bertemu dekat dalam satu franchise yang sama. Sebab macam benda-benda macam ni biasanya Toei Company yang buat. Contoh macam Kamen Rider, dia pernah ada crossover dengan Super Sentai sebelum ni kan, dalam Superhero Taisen. Cuma Suburaya ni dia tak pernah buat macam tu. Dia hanya buat crossover di antara Ultraman dengan Ultraman je. Tapi untuk Ultraman tu collab dengan karakter-karakter yang pernah diorang buat sebelum ni, macam tak pernah ada. Cuma kalau macam Ultimate Force Zero tu, itu lain cerita sebab mereka semua tu direka berdasarkan hero Kyodai Hero Suburaya sebelum ni, bukannya Kyodai Hero yang asli. Contoh macam Mirror Knight tu merupakan versi moden daripada Mirror Man gitu. Glamfire tu daripada Fireman gitu. Tapi dia bukanlah karakter yang original, yang versi asal. Dia cuma karakter yang dimodernkan untuk sesuai dengan peredaran zaman lah. Tapi kalau Ultraman Zero boleh akses kekuatan Gridman, Izzat rasa itu merupakan satu hal yang memang sangat menarik lah. Dan tak hanya tu saja, tapi memang kebiasaannya dekat dalam video-video yang dibuat oleh Bandai sebelum ni, Bandai tu memang akan selalu reveal seseorang yang akan berubah menjadi Ultraman Zero tu. Contohnya macam dekat dalam Ultraman Tio Crystal punya promotion video, mereka ada tampilkan Aoi Iwasaki yang melakukan watak sebagai Ibuki Mitsuishi tu. Sebabnya Ibuki Mitsuishi tu yang kena tunjukkan cara penggunaan daripada Tio Crystal tu supaya orang boleh nampak cara menggunakan Tio Crystal tu macam mana. Cuma bezanya untuk Ultraman Zero Cosmo Rise ni, kita masih lagi tak tahu siapa pengguna dia.
adakah dia akan ada pengguna yang baru ataupun justru dia akan menghadirkan pengguna Ultraman Zero yang lama. Sebabnya seperti yang kita tahu sebelum ni, Ultraman Zero memang ada at least lebih kurang dalam 3 orang lah yang pernah berubah menjadi dia, iaitu Ran, lepas tu Nozomu Taiga daripada Ultraman Saga, and then kita ada juga Leto Igaguri daripada Ultraman G. Tapi yang biasanya kita tengok selalu comeback memang Leto tu seorang je lah. Tak menutup kemungkinan kalau Leto Igaguri mungkin akan berubah menjadi Ultraman Zero sekali lagi, ataupun mungkin akan ada orang lain yang akan berubah jadi Ultraman Zero pula. Mungkin mereka akan kembalikan Ran ataupun Nozomu Taiga ke, itu pada Zat merupakan satu hal yang menarik lah untuk kita tunggu. Sebab daripada segi color rambut pengguna ni ada kemungkinan besar kalau ini merupakan Ran. Tapi tak menutup kemungkinan juga kalau ini merupakan host yang baru sebab warna rambut dekat-dekat sama dengan Ran. Tapi mungkin saja salah. Mungkin ini adalah Shin Moroboshi ke yang dilakukan sendiri oleh Mamoru Miyano di dalam beberapa stage show sebelumnya yang mana dia tu merupakan anak daripada Den Moroboshi. Tak hanya itu saja, tapi macam baru-baru ni ada jugalah kalau bocoran tentang cara penggunaan Ultra's Eye tu. Dan Ultra's Eye ni tak hanya akan menghadirkan pelakon suara yang berasal daripada kumpulan Voyager, tapi mereka ni pun ada juga menyediakan macam satu muzik lah. Dan muzik tu yang menariknya adalah muzik tu merupakan versi moden ataupun versi tribute kepada lagu tema Ultraman yang pertama, iaitu Ultraman Hayata tu. Seakan macam kita dengar daripada segi melodi dia memang mirip dengan lagu tema daripada Ultraman yang pertama. Jadi maknanya kalau macam Ultra's Eye tu tak hanya berfungsi sebagai form daripada Ultraman Zero, tapi boleh juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan tribute kepada Ultraman yang pertama. Sebab tanpa Ultraman pertama tu takkan adalah franchise Ultraman pada zaman sekarang ni. Daripada Z itu merupakan satu hal yang menarik lah, sebab daripada segi bunyi itu saja pun kita tahu kalau Suburaya ni memang nak bagi tribute kepada Ultraman yang pertama yang banyak membuka ruang untuk mereka ni melakukan eksperimen dan berjaya sehingga ke taraf ini. Benda lain yang saya nak bahas tentang Ultraman Zero Cosmo Rise ni adalah daripada segi pengeluaran dia ya. Sebab sebenarnya lah bila adanya promotion DX, itu bermakna kalau mainan ni memang akan keluar tak lama lagi. Nezat pasti memang ramai peminat Ultraman akan cuba untuk mendapatkan DX daripada Ultra's Eye ni. Sebab DX ni pada Zat memang cukup worth it lah kalau macam untuk orang miliki. Sebab dia tu kaya dengan fungsi yang pelbagai ya. Sebabnya ada satu lagi tu, ada orang pernah cakap kalau Ultraman Zero pun akan memiliki satu mode yang mana dia ni akan menceritakanlah tentang setiap Ultraman tu apa sahaja sejarahnya dan juga apa sahaja raksasa yang pernah mereka lawan. Daripada Z itu merupakan satu hal menarik lah. Contohnya macam dia demonstrate dekat dalam tu adalah waktu dia tu memperkenalkan bapa dia sendiri lah, itu Ultra Seven. Yang mana Ultra Seven merupakan pejuang warna merah tua dan dia juga merupakan ayah saya. Ataupun dia berikan deskripsi tentang Ultraman 3. Dia kata raksasa cahaya daripada 30 juta tahun yang lalu. Dan lepas tu dia ada juga tentang Ultraman Z. Sebabnya dekat sini dia pun ada cakap kalau Ultraman Z tu dah bekerja keras dengan cukup banyak ya. So dekat sini kita boleh nampak lah kalau macam Ultraman Z ni macam dah mula akui kalau Z tu memang layak untuk menjadi anak murid dia setelah dia melalui pelbagai jenis pertempuran. Dan daripada segi harga dia pula ada berjumlah 6,490 yen ya. Kalau dikonvertkan ke ringgit Malaysia saya tak pasti berapa. Dan yang uniknya lagi adalah DS Ultra's Eye ni akan dikeluarkan pada tanggal 4 Julai tahun 2026. Dan menariknya juga pada tanggal 4 Julai tahun 2026 tu, episod pertama daripada Ultraman Teo akan dilancarkan. So maknanya waktu first episode daripada Ultraman Teo dikeluarkan, peminat Ultraman dah boleh membeli dah Ultra's Eye daripada Ultraman Zero ni sendiri. Daripada Z itu merupakan satu hal yang menarik. Cumanya pada Izzat tak berminat lah nak membeli. Cumanya Izzat lebih suka ke arah siri je lah. Dan kalau betul lah form ni merupakan form yang memang khusus untuk movie, Izzat harap waktu movie tu tayang, Ultraman Zero tu boleh menggunakan hampir ke setiap form dan juga setiap power yang ada di dalam Cosmo Record Wall ni. So macam Cosmo Record Wall ni kalau dia tak mampu untuk mengeluarkan pelbagai jenis summon tu pada Izzat, agak disayangkan lah kalau dia macam hanya membuat combo terhadap beberapa Ultraman je. Kalau boleh biar dia gunakan setiap kuasa daripada 60 Ultraman tu tadi, serta menggunakan juga kuasa daripada Gridman. Pada Izzat kalau dia gunakan kuasa Gridman tu, itu mungkin akan menjadi salah satu momen yang paling diingati dan paling ikonik lah daripada movie tersebut. Tapi sekali lagi itu cuma harapan Izzat sajalah. Jadi Izzat rasa itu sajalah kot video kita hari ini membahas tentang form terbaru daripada Ultraman Zero, iaitu Ultraman Zero
Zero Cosmo Rise. Memang merupakan sebuah form yang pada Z memang cukup unik, dan Z memang sangat menantikanlah kalau Ultraman Zero memang akan menggunakan form daripada Cosmo Rise ni. Sebab saya rasa kalau Ultraman Zero tak gunakan hampir setiap kuasa dan juga setiap ability yang ada pada Cosmo Rise ni, memang agak disayangkan. Apatah lagi movie dia tu memang cukup menjanjikan, dan Ultraman Zero memang merupakan Ultraman yang memiliki banyak peminat dia. Dan hal lain yang Izzat harapkan daripada Ultraman Zero Cosmo Rise ni adalah Izzat harap bila movie dia keluar nanti, movie dia tu akan jadi lebih menarik lah. Dan hal lain yang Izzat rasa Izzat suka daripada Cosmo Rise ni adalah sebabnya Cosmo Rise ni dia punya bentuk dia memang sangat simple, tak sama langsung dengan Ultraman Tio. Kalau macam kita tengok daripada depan-depan kan, kalau macam kita cuba compare Ultraman Tio dan juga Ultraman Zero Cosmo Rise ni, jauh beza mereka berdua ni. Ultraman Zero tu jauh lebih unik dan jauh lebih cantik kalau nak dibandingkan dengan Ultraman Tio. Ultraman Tio tak adalah tak cantik, cumanya dia terlalu simple sangat untuk sebuah siri Ultraman. Kalau macam Ultraman Zero, memang patutlah dibuat dengan cara yang betul, sebab dia tu memang merupakan form terbaru, bukannya Ultraman baru. Kalau macam Ultraman baru, kalau dibentuk dia simple, kita boleh terima lagi. Tapi kalau Zero ni bentuk dia terlampau simple, mungkin ramai orang akan naik marah lah. Hal lain yang saya suka daripada Ultraman Zero Cosmo Rise ni adalah sewaktu dia dikeluarkan tu, kita ni selalu membayangkan macam mana agaknya bentuk suit daripada Ultraman Zero Cosmo Rise ni kalau dibuat dalam bentuk live action. Dan dalam live streaming yang dibuat oleh Subraya baru-baru ni bersama dengan Ultraman Tio apa semua tu, kita ni telah pun diperlihatkanlah dengan Cosmo Rise tu macam mana. Dan ada juga kemunculan daripada Ultraman Z, dan seperti biasa kita tahulah Ultraman Z ni memang akan kagum lah bila dia melihat form baru daripada Ultraman Zero itu sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja rakam video kita hari ini, membahas tentang form terbaru daripada Ultraman Zero, iaitu Ultraman Zero Cosmo Rise. Kalau korang dah tengok video Z ni daripada mula sampai habis, apa pendapat korang tentang Ultrise Eye milik Ultraman Zero ni? Dan apa juga pendapat korang tentang Cosmo Rise daripada Ultraman Zero ni? Adakah korang suka ataupun tidak? Adakah korang rasa form ni merupakan salah satu form Ultraman Zero paling OP? Ataupun masih ada lagi form Ultraman Zero yang korang rasa lebih OP daripada Cosmo Rise ni? Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Z. Kita jumpa lagi di pembahasan Ultraman dan juga Tokusatsu yang lainnya. Assalamualaikum dan bye.